Nama saya Norimi. Begini makcik, ada tak 17 tahun dulu makcik menyerahkan anak makcik kepada orang? Minta anakku. Nak ambil anakku. Inilah anak mak. Anak aku? Pesan datuk nenek moyang aku tadi, anak kembar yang lahir itu, Siti dan Ali, membawa sial pada ibu bapanya. Mak! Mak! Anakku, Amy. Mak! Amy lah anak mak. Amy anak mak. Mak, kenapa mak berikan Amy pada orang lain, mak? Ibu mana yang sanggup memberikan anak kandungnya pada orang lain, Amy? Dalam tunangan datuk nenek kedua anak kembar ini tidak boleh dipelihara, mau dibeli pada orang lain. Mak dan ayah kau tak sanggup berpisah dengan kau berdua. Tapi 2 minggu kemudian, Hei, inilah akibatnya kerana pesan datuk nenek engkau engkar. Penyakit ini akan membawa maut kalau anak itu tidak diberi pada orang lain. sesudah itu, mak dan ayah pun telah sembuh. Oh, anak mak. Sabar. Anakku. Anak mak. Sabarlah. Anak saya, mak. Mana ayah mak? Dan di mana saudara kembar Amy? Ayah kau telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Dan saudara kembarmu tinggal dengan satu keluarga di Taipei. Excuse me, Father. Yes. Can I help you? Father, saya datang nak jumpa dengan Father Isaac. Saya orangnya. Kenapa? Saya dapat tahu saudara kembar saya dalam peliharaan Father. Betul ke? Oh, jadi anak ini saudara kembar Joseph. Ya, boleh saya jumpa dia, Father? Boleh. Mari ikut saya. Di sinilah tempatnya setiap petang semenjak ibunya meninggal dunia setahun yang lalu. Maksud Father, isteri Father sudah meninggal? Iya. Para Joseph, itulah ibu dia yang sebenarnya. Semenjak kematian ibunya, dia semakin mendekatkan diri pada Tuhan.
Siapakah gadis ini yang sebenarnya? Yusuf, kita dilahirkan satu kandungan. Inilah saudara kembar kau yang Father pernah ceritakan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Joseph, pergilah sembahyang. Waktu asar sudah tiba. Kau menganut agama Islam? Ya, Father tidak pernah menukarkan agama asalnya kerana menunaikan amanat ayah kau. Yusuf. Tuhan telah pertemukan dua insan yang bertalian darah. Mak! Oh, Mak! Mak, Amy dah jumpa dia, Mak. Minggu depan Amy bawa dia datang sini, ya, Mak? Anak ini anak sial. Tidak! Aku tak mau jumpa dia. Tidakkah Mak rasa gembira nak jumpa anak kandung Mak? Dia anak sial. Kedua-dua anak kembar yang aku lahirkan sampai bila-bila buat sial padaku. Mak! Sampai hati Mak cakap gitu, Mak. Jangan panggil aku Mak. Aku kembar kau. Mak, Amy datang untuk menjaga Mak, untuk mengabdikan diri pada Mak. Amy sembah Mak. Janganlah halau Amy dari sini. Tidak ada tempat lagi untuk Amy bermanja, Mak. Ampunkanlah Amy, Mak. 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 Mak, kesiankanlah Amy, Mak. Aku tidak mengharap pengorbanan dari kau. Aku pun sudah tua. Pergi kau dari sini.